disuruh untuk menjawab salam dengan lebih baik daripada ucapan salam yang diterima. Disuruh untuk menjawab salam dengan lebih baik daripada ucapan salam yang diterima. Contohnya, orang bagi salam macam ni. Contoh macam ni. Ini ucapan. Ini hukum dia sunat. Tak wajib tapi sunat. Sunat dia jawab dengan lebih baik untuk orang bagi salam kat kita. Kalau orang bagi salam ni lah, Assalamualaikum. Kurang-kurang salam ni ialah Assalamualaikum. Jadi, jawablah dengan lebih baik. Jawablah dengan lebih baik. Ini jawab apa? Jawab. Dia kata Assalamualaikum. Jawablah dengan lebih baik. Apa yang baik tu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab dengan lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ucapan. Dia jawab. Dia jawab. Ada dalil ada dalil dalam Quran suruh. Dalil dalam Quran ni kita catat lah.
Ni dalil ni. Ni hukum ni sunat. Lepas tu ni dalil. Surah An-Nisa ayat 86. Ni dalil dia. Ulama menghukumkan jawab itu wajib tetapi melebihkan jawapan daripada apa ucapan yang diberi, itu hukum sunat. Apabila kamu diberikan kehormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti seseorang bersalam, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya. Atau balaslah dia dengan cara yang sama. Ini sunat. Ini sunat. Ini sunat hukum dia. Tapi kena ingat, menjawab itu wajib. Menjawab salam itu wajib. Ni. Menjawab dengan lebih baik itu sunat. Tetapi menjawab salam itu wajib. Menjawab salam itu wajib. Menjawab dengan lebih baik itu sunat. Dari segi ilmunya tu yang kita nak kena faham. Dari segi ilmunya tu yang kita nak kena faham. Ada sunat pada asal begitulah. Ini waalaikumsalam ni tak ada. Sekejap. Salah ni. Waalaikumsalam. Di Rumi lah susah lah nak tulis Arab. Cari bahasa Arab ni payah. Jadi Rumi Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Begini faham kan? Dan ini jawab lebih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang ni. Yang kuning ni. Yang kuning inilah yang dikatakan yang lebih baik daripadanya. Dekat merujuk Al-Quran tu lah. Ini yang dikatakan yang lebih baik daripadanya. Kalau dia bagi salam macam ni pula, dia cakap, dia ucap Assalamualaikum, dia kata warahmatullah. Kita nak jawab lebih baik macam mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita waalaikumsalam, cukup tak? Lepas tak kewajipan?
Lepaslah. Tapi elok Waalaikumsalam warahmatullahi, tambah lagi wa barakatuh. Sunat menambah dia Assalamualaikum warahmatullahi, kita kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada tambahan ni. Jadi bila kita tambah ni, kita taat pada Quran, kita taat pada apa yang Quran cakap. Apabila kamu diberi perhormatan dengan suatu ucapan hormat, ini ulama kata beri salam, maka balaslah dengan yang lebih baik. Kita taat pada Allah, kita taat pada Allah. Jadi sebab tu nak dengar dia beri salam macam mana. Kalau dia kata Assalamualaikum, kita kata Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia kata Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak ada benda tambahan kan? Kenapa? Memang dalam Quran cakap begitu, hendaklah kau beri sama ada sama, eloknya hendaklah lebih baik daripadanya. Kata ni, orang lain dapat slide tak? Jelas Ustaz. Ada Ustaz. Itulah. Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tak apalah. Boleh. Itu gelaran Allah Ta'ala. Tak apa, Allah pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dia kata Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Itu sama. Okey. Lagi. Tengok sini lagi. Tengok sini lagi. Kalau dia sebut macam ni, dia sebut panjang lagi. Ni contoh ni. Kadang-kadang dah tahu, tapi belajarlah juga untuk ulang kaji. Kadang-kadang dah tahu, kadang-kadang memang tak tahu. Kadang-kadang tahu, tak buat pula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu mana apa? Itu mana apa? Membalas dengan yang sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sama. Maknanya tak ikut arahan Quran. Kita ni kan katakan dah ikut Quran. Kenapa kau jawab Waalaikumsalam warahmatullahi? Aku ikut arahan Quran. Dekat mana? Surah An-Nisa ayat 86. Oh, cantik tu jawapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku ikut Quran. Aku nak ikut Quran. Aku ikut Quran. Aku nak taat pada Allah. Aku ikut Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia kata macam ni pula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang tahu jawapan ni kan? Kita nak jawab mana ni? Dia dah bagi sampai panjang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita jawablah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bosri.
Bau seri. Dia wa barakatuh, kita barakatuh. Wa mau. Wa mau. Firah. Wa mau firah. Waris. Wan. Wa ma'firah wa ridwan. Atau wa ma'firatuhu wa ridwanu. Boleh juga. Wa ma'firatuhu wa ridwanu. Boleh juga. Atau wa ma'firah wa ridwan. Boleh juga. Wa ma'firah ni wa ridwan. Okey. Tadi dia bagi salam lagi dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanu. Tak tambah apa lagi. Lepas tu dah belajar. Sebab tu nak kena belajar. Kalau tak belajar, kali datang macam tu diam kita. Nanti satu hari saya nak beri salam begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanu. Nak jawab macam mana? Nak jawab dalam keadaan nak taat pada Allah, nak ikut Quran cakap, hendaklah engkau membalas dengan yang lebih baik. Kita tempat tulis ni. Boleh belah Nak tahu ke tak tahu? Tak payah, sampai sini je. Nak tahu buat ke tidak? Share lah Ustaz. Nak tahu buat ke tidak? Kau tak tahu tak nak buat. Lepas tu kalau kita baca kat buku kitab ni, tak ada tulis. Salah je. Assalamualaikum. Salah je. Kalau salah je betulkan tak apa. Kalau salah je betulkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau lagi betul lah. Jangan ikut apa saya salah. Apa salah lagi betulkan. Lagi, kalau dia bagi salam macam ni, lepas tu kita nak belajar tau. Kita cakap dengan cucu kita, nenek beri salam, Assalamualaikum. Awak jawab, Assalamualaikum warahmatullahi. Nenek beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Awak jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Atau wa maghfirah wa ridwan. Pun tak apa. Sekarang nenek nak beri salam, nenek baru belajar semalam. Nenek nak beri salam macam ni. Itu cerita Piramli. Saya tak tahu. Dalam kitab tak sebut. Itu cerita Piramli. Saya tak tahulah hukum ni. Tapi apa tak pernah nampak, mungkin ada kot. Tapi yang kita belajar macam ni, kita buat macam ni lah. Dia bagi salam macam ni. Kita ni belajar kenapa? Kita nak buat yang lebih baik. Sebab Quran turun. Assalamualaikum. Dia bagi ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia bagi. Wa mau. Firatuhu
Waridwan. Waridwanuhu. Macam ni lah dia bagi. Kita dah cakap lah dalam Quran kata hendaklah kau membalas dia dengan lebih baik. Sekarang ni nak lebih baik macam mana? Mana nak lebih baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu Jawab apa? War-Rahman War-Rahim pun tak apa. Moga kau dapat keampunan, kau dapat ridwan apa? Redha. Kau dapat keampunan Allah, kau dapat keredaan dia, kau dapat dia punya kemurahan dia, kau dapat kasih sayang dia. Oh, panjang. Antara contohlah. Antara contoh. Ni Ustaz dulu belajar, Ustaz bagi contoh macam ni. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wa rahman wa rahim. Boleh dia kata. Kalau kita baca kitab, kita tak cakap. Dia cerita bacanya lebih baik. Ni peninglah kau nak nyalin. Ni dalam istilah fiqh disebut dengan mujawabah. Mujawabah apa? Mujawab. Mujawab tu mu tak jawab. Mujawabah. Jawablah, jawab. Mujawabah ni pada istilah je, pada PK. Mujawabah ni kita kata saling jawab menjawab. Ni saling mujawab. Jawab ni perkataan Arab. Kita cakap Melayu pun pakai itu juga. Ni saling jawab. Menjawab. Mujawabah. Pada mana? Saling mendoakan. Itu nama dia mujawabah. Mujawabah. Jadi salam ni dia panggil mujawabah. Ucap, jawab ni nama dia membawa jawapan. Membawa jawapan. Ada yang memberi dan ada yang menjawab. Itu mujawabah. Eloklah saling. Eloklah saling. Baca buku pun boleh benda ni. Tapi dia tak sama. Kalau nak amal, dia kena berguru. Dia kena ada guru belajar. Baru dia ada kekuatan nak amal.
Kau takkan baca buku dah, banyak buku dah baca dah. Tapi apa benda nak amal? Tak lama. Dia kena ambil agama ni dia kena ambil dengan orang, dengan seseorang. Dah salin? Baliklah kepada slide yang itu yang nak sambung. Mana slide itu lagi? Ni. Ingatlah ni. Ingat kan? Sunat beri salam. Lelaki atas lelaki, perempuan atas perempuan. Maka wajib dijawabnya. Nanti kan? Kau sambung sini pula. Sunat juga beri salam. Sunat beri salam atas perempuan. Atas ni kepada perempuan. Kepadalah kata tak faham pula. Sunat beri salam kepada perempuan. Yang ada bersamanya lelaki. Seperti suaminya. Saya jalan, saya jumpa perempuan ni dengan suami dia. Saya tersempat dengan dia orang kahwin. Saya kata Assalamualaikum. Dia ni ada dengan suami dia. Sunat. Sebab dia ada dengan lelaki. Yang ada lelaki bersamanya seperti dia dengan suami dia. Faham Kena faham satu tau. Lepas tu nak tengok perkataan-perkataan ni. Makro lelaki itu jawab salam. Nak tengok perkataan ni. Makro beri salam seorang lelaki. Bukan sekali ni nak tengok. Dekat mana makro beri salam, kat mana makro jawab salam, nak tengok tu. Lagi sunat beri salam. Tulis kat sini, tangan membazir roh yang kosong. Sunat beri salam perempuan
Perempuan tu beri salam atas suaminya. Dia beri salam dekat suami dia. Dia beri salam atas suami dia. Masa bila nak beri salam? Masa bila tu nak beri salam? Masa bila? Nampak sangat tak beri salam kat lelaki. Nak tidur. Nak tidur? Amboi. Nak tidur je. Konsep beri salam ni, masa bila tu nak beri salam? Masuk rumah. Masuk rumah je. Bila-bila masa. Dua. Nampak sangat kau tak pernah beri salam kat lelaki kau. Bertemu, berpisah kerana Allah ni. Kau bertemu dan berpisah. Bukan pisah dengan cerai. Berpisah lah, berpisah. Sekarang pergi belajar naik motor. Sekarang dah habis jumpa kat motor. Assalamualaikum. Kenapa? Bertemu. Kan turun motor. Lelaki duduk sana, perempuan duduk sini. Assalamualaikum. Kan balik jumpa lagi kat motor. Assalamualaikum. Macam penat mulut. Kalau kita faham salam ni kan doa. Salam ni kan doa. Tadi keluar suami pergi kerja. Tak kisahlah suami nak pergi salam kat kita, siapa yang mulakan dia dapat pahala sunat. Siapa yang mulakan dia dapat pahala sunat. Abang tu tengah pakai kasut, abang tu keluar, bang jalan balik. Assalamualaikum. Itulah ucapan perpisahan yang paling indah. Assalamualaikum. Panjang lagi tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu ya Rahman ya Rahim. Apa hal pula bunyi aku ni macam digeram. Tadi dia kata nak bersunci tak dapat. Assalamualaikum. Tak dapat nak geram pasal. Sunat dia memberi salam, bertemu dan berpisah. Dalam kitab besar kata, berjalanlah dua orang lelaki. Dia ni pergi rumah dia ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia pun nak jalan sama-sama. Orang duduk kan jalan kaki. Orang duduk. Jalan kaki jalan, sekali dipisahkan ia dengan pokok yang besar. Tahu pokok besar kan? Orang jalan belah sini. Orang jalan belah sini. Dan berjumpa semula, maka sunatlah dia memberi salam. Dia dipisahkan oleh pokok yang besar. Tahu pokok besar tak? Orang tu jalan belah sini, jalan belah sini. Sunat dia memberi salam. Sunat dia memberi salam. Maka orang yang memberi itu dapat pahala sunat. Orang yang menjawab itu dapat pahala. Pahala apa? Pahala wajib. Mana lebih besar? Pahala sunat ke pahala wajib? Pahala wajib lagi besar. Faham? Pahala wajib lagi besar. Orang beri salam pahala sunat. Orang jawab salam pahala wajib. Jadi orang yang dipisahkan oleh pokok tadi, sunat memberi salam. Datang belajar dengan suami isteri, keluar je pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan masuk kereta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak. Sampai tengah jalan, bini keluar nak beli air. Bang, beli air kejap, hujan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kalau dia dah masuk kereta, dah beli air, Assalamualaikum. Ya. Itu hukum saya kata, buat tak buat tu pulang lah. Maknanya banyak kali dia doakan suami dia, banyak kali dia doakan isteri dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga engkau ni sejahtera, salam ni sejahtera. Sejahtera ni selamat dunia, selamat akhirat. Warahmatullahi, dan semoga engkau ni dikasihi Allah. Doa. Oi, banyaknya doa. Hantar anak ke asrama. Anak turun kereta, cium tangan. Jangan cakap bye-bye. Tak ada mana? Lepaskan anak tu balik asrama dengan doa yang baik. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Semoga engkau sejahtera, engkau dirahmati Allah, engkau diberkati oleh Allah. Mak dia doakan dia. Sekarang anak kat asrama takut kena buli. Takut kalau dia tak kena buli, kadang-kadang dia nakal dibuli orang. Cerita budak mencuri dekat asrama ni, bukan dia tak heran. Curi keluar orang lain, curi duit, dia kena curi, dia mencuri. Macam-macam cerita tak bagus kan. Tapi itu adalah perkara yang kecil lah, yang terpencil lah, bukan semua. Tapi kita tak naklah anak-anak kita, cucu kita terlibat pula. Tu lepaskan dia dengan doa. Suami telefon, Assalamualaikum. Mulakan dengan doa. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Dia doakan kita doakan dia. Ramai orang tak nak mendoakan pasangan dia. Paling takut suami dia kata Assalamualaikum, dia buat diam. Dah dapat dosa pula. Apa dapat dosa? Tak jawab salam. Tak nak doakan pasangan. Mana pasangan tu tak perangai malaun. Tak doakan. Doa sejahtera tak ada bagi kat dia. Bagi dia doa. Mana tahu antara banyak-banyak doa tu makbul. Sejahtera dia. Sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Daripada tak nak belajar, jadi belajar. Kita tak tahu kenapa Mungkin kerap pergi salam kat dia. Kita tahu. Sunat perempuan bagi salam atas suaminya atau lelaki mahramnya. Mahram tahu kan? Adik dia, abang dia, bapa penakan. Bapa penakan ni apa Bapa saudara dia. Maknanya lelaki yang adik-beradik mak dia, adik-beradik bapa dia. Tu. Lelaki mahram dia. Perempuan yang sunat lagi. Ni lelaki macam mana? Dan juga sunat. Dan juga sunat lelaki bagi salam pada isterinya. Bisa isterinya. Dan mahramnya, kakak dia ke apa benda ke, abang dia ke, perempuan yang mahram lelaki yang sunat salam. Mak mertua dia. Tapi nak kena ubah, nak kena biasakan. Kalau tak biasakan payah. Telefon ni suami, bang, boleh bang, inilah, dah, ya, tak dah.
Apa doa pun tak ada. Apa doa pun tak ada. Padahal itulah ruang. Itulah ruang yang baik. Maka sambung menjawabnya adalah wajib. Suami bersalam kat isteri, isteri wajib jawab. Suami bersalam kat isteri, isteri mesti jawab. Tak jawab dia berdosa. Telefon dia suami angkat je. Assalamualaikum. Bang, air tak ada lah bang kat rumah. Jawab salam dulu. Jawab salam dulu. Bang, kenapa tak beli bawang? Jawab salam dulu. Bawang lah. Bang, lupa beli bawang kan? Jawab salam dulu. Kalau suami tu beri salam, jawab salam dulu. Kalau isteri tu beri salam, jawab dulu. Isteri telefon, Assalamualaikum bang. Kau masak tak? Aku nak makan ni. Jawab salam dulu. Nak makan je, aku nak makan ni. Tak jawab salam ni, hukum dia berdosa tau, faham tak? Kalau jenis bini suka beri salam, lelaki ni malas je. Kau banyak dosa dia dapat. Dosa kenapa? Tidak jawab salam. Tidak jawab salam. Sunat perempuan yang sangat tua. Perempuan ni sangat tua. Beri salam atas lelaki ajnabi. Ajnabi apa? Bukan mahram. Sangat tua ni macam mana kan? Sangat tua tak? Kalau pandang kata tua dah dia. Jalan dah bungkuk. Pakai pun simple. Ustaz cakap, kalau dia masih bergaya, dia ada keinginan. Bergaya tak? Pakai tudung, ada pin kat sini, ada bunga kecil, ada bunga besar, ada paku kat sini. Ada paku kat sini. Macam Ultraman. Dia ada keinginan. Itu bukan perempuan tua. Kadang-kadang umur tua, pakai macam orang muda. Pakai spek Korea. Dia ada keinginan. Ada keinginan. Tudung hijau, baju hijau, jam hijau, payung pun hijau. Itu maknanya dia ada keinginan. Dia ada keinginan. Tengok tudung-tudung model baru dia pakai. Maknanya dia ada keinginan. Dia ada keinginan. Maknanya itu bukan muda. Saya cakap betul lah, bukan muda. Dia bukan tua, itu bukan tua. Dia tua ni perempuan yang tiada keinginan. Dia pakai baju macam biasa je. Kita tengok. Sesuai dengan umur dia. Memang kadang-kadang orang lelaki pun sama. Kepala dah botak, pakailah kopiah, pakai topi. Pakai topi. Kopiah tak nak pakai. Tuan botak kat kepala kau, biar kau pakai kopiah. Pakai topi, tulis pula tak apa benda topi tu. No fear. Lalu budak-budak muda pakai, no fear ni tak takut. Bila nak berubah tak tahu. Eloklah pakai kopiah. Kopiah yang kita faham kopiah lah.
Kopiah ni dia macam-macam rupa kan. Macam tongkok ada, apa benda ada. Yang orang faham itu kopiah. Itu kita elok kita pakai lah. Orang lelaki elok pakai kopiah dekat luar. Walaupun dia belum haji. Sebab sunnah menutup kepala apabila keluar rumah. Sunnah dia menutup kepala. Rasulullah ni dia tak pernah tutup kepala dia keluar rumah. Adalah kelebihan sunnah menutup kepala. Kalau nanti dia tak dapat lagi cerita tu. Itu ada bab dia. Kalau orang datang rumah, kalau kita seorang-seorang, kita tahulah kita ni muda dah muda. Kalau kita ni walaupun dah 60 tapi berpakaian tu ada keinginan. Kita belum tua lagi. Pada bahagian salam ni kita dikatakan belum tua lah. Ada keinginan. Kita pakai baju oren, nak pakai tudung, takkan pakai tudung hijau. Gitu, ada keinginan lah maknanya Ustaz cakap. Maka, kalau lah orang datang rumah kita ni kita seorang, orang Grab tu budak apa, Assalamualaikum. Kita hendaklah menjawab salam kalau kita tidak dengan suara yang lembut. Tengok Ustaz ajar tau. Ni Ustaz ajar ni. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bila menceritakan suara tu jadi kasar sikit. Perempuan ni suara dia lunak. Dia suruh jawab dia seorang kat rumah ni. Orang ketua rumah dia. Orang TMB ke apa datang ke, elektrik otak ke. Tapi kalau tak ada orang, dia tak boleh masuk rumah. Dia kata, Waalaikumsalam. Siapa kata orang tadi kat dalam? Kanam Apalah kau jawab begitu? Budak Grab tu pening ni. Budak Grab ni ada dara mana? Rumahnya ada dara. Rupanya keluar. Begini pada makcik. Kaju kelawar. Dia ajar. Dulu Ustaz Nur kami belajar. Ustaz cakap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia kena macam ni. Waalaikumsalam. Suara keluar tapi dia punya kemerluan itu ditapis lah. Waalaikumsalam. 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 Ipar? Adik ipar kan bukan haram. Kalau kita ada orang kat rumah ni tak apa. Dia yang kisah ni tak ada orang rumah. Tak ada orang kat rumah, adik ipar jangan bagi dia masuk. Kakak abang tak ada. Jangan datang. Kalau masuk, satu dosa lain. Apa dosa dia? Itu nama dia bersekedudukan. Kalau kita benar dia masuk, tiba kita mati. Kita mati dalam bersekedudukan. Faham tak? Adik ipar ni dia kena faham maksudnya. Tapi adik ipar ni bukan faham. Kita yang belajar pun kena faham. Dan suami tak boleh bagi dia masuk. Dia kata tak apa, suami benarkan. Tak boleh. Suami benarkan, suami ni dosa lah. Itu adik ipar. Kecuali kalau adik ipar dia perempuan. Kadang-kadang adik ipar duduk dengan kita. Suami pergi kerja, anak pergi sekolah. Dia kat bilik dia, kita kat bilik kita. Kita dah dosa bersekedudukan. Nak kena faham tau. Lepas tu adik ipar lelaki ni kalau boleh, jangan duduk kita. Kita nak keluar masuk pakai tudung satu hal lagi. Kalau nak pakai tudung, token tak pakai, dia nampak kita. Kalau pakai tudung, pakai t-shirt, nampak lengan kita. Leceh lah. Kalau dia datang di kampung nak tumpang, cakap kau tumpang sebulan je, lepas tu kau pergi rumah. Keluar abang cakap, ini dudukan kita ni payah. Sama juga, saya tak galakkan akak-akak, ambil anak angkat. Nak ambil anak angkat, perempuan pun saya tak galakkan.
kecuali akad berjaya menjadikan dia mahram. Seperti akad kukuh kan dia. Tapi kalau dah umur gini aku muda nak kukuh pun tak ada. Atau tengok jantina budak. Kalau budak yang nak ambil ni perempuan, dengan kita tak ada masalah. Dengan suami kita. Suami kita nak kukuh dia apa? Adik-beradik suami yang perempuan ni, kalau tengah bersalin, baru bersalin, atau dia ada susu, ambil budak ni, susukan dia. Tinggalkan mencigai, susukan. Ada kitab kata 3 kali, ada kitab kata 5 kali. Susukan dia, nanti dia jadi anak saudara kepada suami kita. Jadi anak saudara susuan suami kita, tak adalah masalah dalam aurat. Dia nak peluk, dia dah besar, tak ada masalah. Kalau tidak nanti, kita pergi keluar, dia tinggal dengan suami kita, tu bukan mahram dia. Dia ada dosa bersekutukan. Bersekutukan. Aurat pun tak boleh tengok. Orang lain, bin ayah, tak boleh. Tak boleh bin ayah. Bukan anak dia. Walaupun tuan, dia bin-bin ni anak-anak yang lahir betul tu. Dia ada macam kaedah lah. Saya tahu benci tahu nama sebelah kan. Tapi sebenarnya kita tahu nama kita sebelah, walaupun tak benci, kita nak mau faham anak kita tahu. Itu tak boleh. Ambil anak angkat bukan mudah. Bukan mudah. Masalah ni dekat syariat. Dia besar nanti kalau budak lelaki, dia misalnya kita, dia ingat kita mak dia. Betul tak? Walaupun nanti besar mungkin dia tahu. Mungkin dia tahu tau. Tapi dia tak akan salam kita. Kenapa? Kita bela dia kecil. Kita pun dah biasa kan, buka tudung dengan dia. Lama dah besar pun kita, walaupun dah belajar, kita tak kuat nak buat. Kenapa? Kita dah biasa tak pakai tudung kat rumah. Memang perempuan tak pakai tudung kat rumah. Nanti dia ambil kerja-kerja, kita tinggal dia kat dua kat rumah. Itu yang dosa. Dosa dah, suami pergi kerja, pukul 8. Kita tak kerja. Dia ada kat rumah, pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam kita berdosa. Kenapa kita berdosa? Kita berseburukan dengan lelaki yang bukan mahram. Walaupun dia kata ni anak angkat dia berat, tak kira anak angkat, tapi bukan mahram. Anak angkat bukan mahram. Ini yang berat ni. Malaikat menulis dosa. Berat. Dulu masa ambil tak belajar agama kan. Mana tahu ada kisah tak kuat pun. Ambil je anak angkat. Sekarang jadi macam ni dah kelam kabut. Baru eloknya terang je dengan budak ni. Kalau budak dah besar, dia boleh terima. Kalau lebih lagi budak ni belajar agama, lagi dia boleh terima. Biar dia terima, lepas tu cakap dia, mulai ni kau jangan salah ibu lagi lah, kau bukan anak ibu sebenarnya. Kalau dia faham okey. Lepas tu saya kata agak payah lah nak ambil anak angkat ni, ada nak kena jaga-jaga. Nanti dia salam kita hari raya, dia pergi asrama dia peluk kita. Kalau perempuan-perempuan tak apa, lelaki. Dan sunat juga. Sunat juga macam mana? Dan sunat juga lelaki beri salam kepada perempuan yang sangat tua. Sekejap. Perempuan yang sangat tua yang tiada keinginan apa mana sangat tua ni, dia dah tak heran dah. Ya. 1
Lalu perempuan sangat tua ni dia tak boleh salam. Nak cakap pun tak larat lah. Nak jalan tak larat, nak keluar macam mana? Maka jawab salamnya adalah wajib. Maka yang mendengar, maka menjawab salam adalah wajib. Sebab nanti kita jumpa, ada jawab salam yang tak wajib. Ada jawab salam yang tak wajib pun ada. Kalau orang lelaki datang kat rumah, tak kira KMB ke apa benda, orang Grab ke apa ke. Jangan buka pintu, jangan keluar rumah. Takkan kat tingkap je. Dekat kat pintu, kau ambil, dekat kat pintu. Dekat pintu. Jangan tunjuk muka. Orang KMB nak masuk, jangan bagi. Cakap suami dia tak ada. Suami dia tak ada. Jangan bagi masuk. Apa pun jangan bagi masuk. Suami kalau bagi masuk, suami ni berdosa lah. Jangan bagi masuk. Orang apa benda ke, orang nak jual barang ke, jangan lagi masuk kalau dalam rumah tu kita seorang aja. Dia kata kami mesti buat ni, tak boleh. Patutnya dia kena janjikan kita nak datang pukul apa. Saya kadang rumah saya juga api rosak, air rosak. Kalau isteri tinggal seorang, saya kata tak ada orang kat rumah. Tapi kalau nak buat kerja kat rumah tak apa. Tak apa. Tapi kalau dalam rumah saya kena ada. Orang-orangnya anak lelaki dia kena ada. Atau anak perempuan saya ada. Baru boleh masuk. Tapi dahulu ni tak bagi juga. Saya nak pastikan saya ada. Apa-apa yang tanya saya. Orang rumah tak tahu lah macam mana. Aku nak kena tegas sikit lah. Nak kena tegas. Lepas tu dah kena buat janji pukul berapa nak datang. Ustaz. Sunat yang bukan. Okey. Lagi dia cakap gitu. Tengok lagi pula. Sunat perempuan yang bukan seorang. Nak kena faham yang penang Sunat perempuan yang bukan seorang. Yang bukan seorang mana apa? Dia ramai-ramai lah. Bukan seorang dia dah kahwin. Bukan. Yang bukan seorang ni perempuan ni ramai. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Beri salam atas lelaki ajnabi. Saya selalu tulis di sini. Ajnabi ni apa? Bukan mahram. Ajnabi ni lelaki yang asing. Itu asing, nama dia asing. Nama dia asing. Asing ni bukan mahram. Walaupun lelaki itu seorang. Walaupun lelaki itu seorang. Sunat bukan wajib. Maka wajib lelaki itu jawab salam. Tapi kalau tak ada apa-apa urusan, tak payah bagi salam, tak apa. Tapi kalau nak bagi salam, tak apa. Tapi dia mesti ramai. Perempuan ni mesti ramai. Walaupun lelaki tu ajnabi, boleh. Tapi perempuan tu mesti ramai. Lepas tu perempuan ni, dia tak elok jalan seorang. Saya tengok kadang-kadang kat TikTok, perempuan jalan seorang pergi negeri Tibet lah, apa benda entah negeri mana dia pergi. Saya sekarang ni 2 pagi ni, saya baru sampai di hotel. Ditulis itu apa? Solo apa? Solo travel. Saya dah pada ni depan. Ya Allah, tu orang.
Dia pergi dengan orang. Pernah dengar cerita tak? Perempuan dia pergi ke Thailand, dia kena bawa lari. Lepas tu ada orang tolong dia lepas, dia balik, dia buat sidang media. Pernah tengok tak? Saya pergi sebab saya dapat tawaran kerja. Sampai sana ada orang ambil saya. Lepas tu dia bawa saya pergi ke sepadan. Saya menjerit minta tolong dengan immigration. Kalau saya ada dekat sidang media ni, saya akan kat tangan. Soalan pertama saya kata, kenapa berjalan seorang-seorang? Bukankah perempuan jalan seorang itu lebih bermalah, hukum dia haram? Saya kata soalan itu. Kenapa kau berjalan seorang? Laki kau mana? Laki pun satu, pergi bagi kau apa? Tak belajar agama? Betul tak? Jangan bagi dia pergi. Perempuan balik kampung seorang tak boleh. Walaupun dalam bas ramai orang, dia tak boleh keluar seorang. Dia tidak harus mempersapai seorang, tak boleh. Kalau dia buat begitu, dia tak boleh jamak semayang. Ramai perempuan keluar dengan bos, orang pergi jamak semayang lagi. Mana jamak? Sebab perjalanan tu tak diharuskan, tak dibenarkan. Dia yang berjamak ni, perjalanan ni dibenarkan. Ramai orang kerja buat begitu. Orang belajar agama tak nak. Dia jamak, mana salah jamak dia? Dia faham. Ni 2 pagi bawa kereta dari Kelantan sampai Kuala Lumpur pukul 9. Orang kata berani. Bukan berani. Itu bukan berani. Itu langgar syariat. Tahu perempuan bawa kereta 2 pagi dari Kelantan sampai di Kelapan. Orang kata hebat dia. Oh, dia bawa. Itu bukan hebat. Itu tak faham syariat. Kalau dia mati tengah jalan dia accident dia mati dalam keadaan tengah langgar syariat, langgar hukum agama. Tahu tak? Orang kata, dia berulang. Tak boleh jelas tak boleh. Tak boleh. Kau nak pergi boleh, kau pergi 3 orang. Dia pergi dengan tikah. Tikah ni mana apa? Perempuan yang dia percaya. Kau tidak tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kan tengok diorang keluar dalam kereta 2 lelaki, 2 perempuan. Lepas tu accident. Lepas tu jadi macam-macam. Orang kata tak apa, ada pahala tu pergi bekerja. Dan kau keluar 2 lelaki, 2 perempuan dari kereta, kau pergi Melaka, kau pergi Johor, ada pahala Yang cakap tu tak faham. Baik kau accident, kalau kau mati, kalau kau mati, kau keluar bukan dengan mahram kau keluar bukan dengan 3 perempuan yang kau percayai, kau mati dalam, kan kita cakap orang marah. Banyak orang buat ni. Di luar negara seorang, kalau nak berdosa buatlah. Itu je jawapan dia. Perempuan ni dia kena penakut sikit. Elok, selamat dia. Bukan berdua, bukan sama Islam. Dengan kawan 2 orang tak lagi. Dia ke 3 orang. Dia ke 3 orang. Kalau dia pergi rombongan di Korea, dia pergi dengan grup kan. Grup ni mestilah dalam tu dia kenal orang perempuan dalam tu. Dan dia tahu perempuan ni boleh dipercayai. Boleh pergi. Dia tahu. Dia tahu perempuan ni perempuan yang dikenal dan boleh dipercayai. Itu nama tikah. Kadang-kadang bergaduh dengan suami, pergi duduk rumah kawan, suami pun tak tahu kat mana, tiba sampai Mekah buat umrah, tenangkan hati. Suami pun tak tahu dekat mana, tiba sampai kat Mekah. Ingatkan dia dapat pahala di Mekah, suami tak tahu. Dalam keluar tu dia dilaknat oleh para malaikat tahu, walaupun kat Mekah.
Banyak orang perempuan buat gini lah. Lepas tu saya kata, belajarlah agama. Jadi belajar agama ni, kita ada panduan apa kita boleh buat, apa tak boleh buat kan. Belajarlah agama. Tak boleh agama ikut suka je, tak boleh lah. Sunat perempuan. Syarat bukan seorang. Beri salam atas lelaki ajnabi. Dia tulislah, kata tulis. Sudah. Bisalam sunat perempuan, bisalam bukan okey. Ni. Sunat perempuan seorang beri salam. Ini sunat perempuan beri salam atas lelaki ajnabi. Tadi perempuan bukan seorang. Ramai. Ini sunat perempuan seorang. Ini sunat perempuan ni seorang-seorang. Beri salam pada lelaki ajnabi. Yang bukan seorang. Dia datang, tengok tak ada, nak tahu tandam dekat mana tak tahu. Adalah pakcik-pakcik pencen ni, 3 orang ni tengah berbual. Assalamualaikum. Kalau boleh jangan panggil abang, nanti dia menggigit. Orang lelaki ni kalau boleh jangan panggil dia abang. Panggil dia pakcik. Atuk jangan. Atuk kan dia marah pula kan. Assalamualaikum pakcik. Biar dia rasa dia tua sikit. Tapi pakcik ni kena ramai. Assalamualaikum pakcik, tanda kat mana? Jangan panggil abang. Benda dia dekat, abang tu dia miang dia naik. Assalamualaikum abang, tanda kat mana? Tanda jauh, tapi nak tumpang rumah saya boleh juga gitu. Dia kat gitu. Panggil dia pakcik, boleh sedar sikit. Assalamualaikum pakcik, boleh sedar sikit. Tapi syarat lelaki ni bukan seorang. Maka wajib jawab salam. Jadi lelaki ni wajib jawab salam. Dengan syarat, apa syarat dia? Kalau perempuan tu seorang, dia bagi salam dekat lelaki seorang, maka lelaki itu makruh jawab. Okey, yang kena faham tau. Situasi ni yang kita tak belajar. Besar sikit lah, tak nampak. Yang belajar ni pun perempuan-perempuan tua. Ajar Ustaz. Okey. Ini pula sunat lelaki. Tukar ni. Sunat lelaki yang bukan seorang. Ramailah maknanya. Beri salam atas perempuan ajnabi. Perempuan ajnabi. Maknanya perempuan ni bukan mahram dia. Walaupun perempuan itu seorang. Walaupun perempuan itu seorang. Laki ni 2 orang. Dia jalan. Dia nak cari kedai, nak cari pasar, nak cari apa. Nampak perempuan seorang-seorang tengah jalan. Laki ni bukan seorang. Dia kata, saudari saya nak tanya, beri salam dulu. Perempuan ni wajib jawab. Sebab dia nampak lelaki ni bukan seorang. Kat mana pasar?
Kalau dia seorang tak boleh. Boleh jawab tapi jangan jawab salam. Boleh jawab soalan jawab. Makcik, rumah ni kat makcik dia seorang. Jawab salam tak boleh. Tapi sana boleh cakap. Makcik dia bisu punya. Dia kata makcik dia bisu. Makcik dia jawab. Ya Allah, aku silap makcik bisu aku tanya. Silap tanya, dia orang bisu. Nak jawab tu boleh jawab. Salam tu yang dia kata salam tu. Lagi sunat lelaki. Sunat lelaki yang seorang. Wah, ni kejap tak seorang ni. Beri salam perempuan ajnabi. Yang bukan seorang, maka wajib jawab salam. Kerana ni lelaki ni seorang. Dia pergi beri salam kat perempuan ni bukan seorang. Maka perempuan ni salah seorang dia wajib jawab. Kita dah belajar kan? Saya lelaki, perempuan tu ramai. Saya beri salam, Assalamualaikum. 3 orang. Seorang wajib jawab. Bila seorang wajib jawab, yang 2 orang ni tak wajib jawab. Sebab seorang ni telah melaksanakan sunat kifayah. Saya tadi beri salam, saya buat apa? Saya seorang. Saya buat apa? Jawab tadi bagi kifayah. Bagi ramai-ramai seorang jawab. Yang 2 orang tak jawab. Tak berdosa 2 orang ni. Saya beri salam dia seorang. Saya buat buat apa? Sunat ain. Kenapa? Sebab beri salam sunat. Sebab saya seorang kena beri ain. Kalau saya 3 orang, seorang beri salam. Yang beri salam tu telah buat sunat kifayah. Misalnya sunat. Jadi perempuan ni tengok 3 orang lelaki, ada orang beri salam kat dia. Wajib jawab tak? Wajib jawab. Tapi nak kena rasa dulu, niat dulu. Kalau dia nak mengurat, kan ada orang kata kan, Assalamualaikum, tak jawab dosa. Pernah tak dulu masa anak dara kena mengurat gitu? Sekarang tak siapa nak mengurat dah. Pernah tak dulu masa anak dara? Orang kacau-kacau tepi jalan. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Dia gunakan Assalamualaikum nak mengurat. Okey. Dah ni nak pindah ni. Nak pindah slide. Oi, banyaknya situasi. Kita ingatkan belajar salam ni begitu je. Kita nak tengok slide lain pula. Biar ada ilmu lah, ada ilmu kan. Tahu mana makro, mana sunat, mana gini, mana gitu. Baguslah belajar. Sebab soalan salam ni banyak benar yang bermain di sekitar kan. Jadi kita jelaskan, kita bagi clear. Itu nama kita ada ilmu. Ustaz, tanya boleh Ustaz? Tidak sunat. Tak boleh, orang lain tak tanya. Tidak sunat. Nak tanya dia lah online. Sini soalan tanya Tidak sunat beri salam. Satu, tak ada beri salam. Dan tak sunat jawab salam. Beri pun tak sunat, jawab pun tak sunat. Bila tak sunat jawab salam, maknanya apa? Maknanya makruh.
Tak sunat beri salam, maknanya makruh. Itu maknanya makruh. Orang yang fasik. Fasik ni orang yang mengerjakan dosa besar, orang berdosa dan mengerjakan dosa besar selama belum taubatnya. Kita tahu kan, dia ni main judi. Dan terkenal dia beli nombor ekor. Judi ni dosa besar tau. Jangan beri salam kat dia. Dan jangan jawab salam dia. Biar dia rasa dia ni orang tak suka dia. Selama belum taubatnya. Kita tahu dia ni berzina. Dia berdosa besar lah. Lagi. Orang-orang bid'ah. Dia bagi contoh dalam kitab ni apa? Kaum muda yang sesat. Tahu tak orang bid'ah ni apa? Kaum muda sesat ni. Kalau kita sekarang ni ramai ustaz-ustaz cakap wahabi apa dia? Wahabi ya. Dia kata doa lepas mayang tak boleh. Zikir lepas mayang tak boleh. Ni orang wahabi. Baca tahlil tak boleh. Selawat atas Nabi tak boleh. Syirik kata. Ni. Tawasul-tawasul tak boleh. Itu nama dia orang bid'ah. Kaum muda yang sesat. Tidak sunat berdiri dan jawab salam mereka. Beri dan jawab salam mereka. Lagi. Salin lagi. Nanti salin. Nanti faham lah. Tidak sunat beri salam. Atas orang yang sembahyang. Atau orang sembahyang. Yang dalam solat. Tengah sembahyang. Itu maksud dia. Dan orang tengah bang. Bang apa? Azanah. Bang-bang ni orang dulu. Orang dulu kata dah bang. Atau khatib baca khutbah. Tak sunat atau apa? Makruh pun ya. Kalau pahala pun ya. Tak sunat dah pahala. Tak apa pahala lah. Tetapi sunat yang
dalam solat sunat tau. Jawab salam dengan isyarat. Cari isyarat. Saya tengah berdiri. Dia tak tahu saya ni berdiri ke, semayang ke. Dia berlalu, Assalamualaikum Ustaz. Dia tak tahu saya tengah semayang. Dia ingatkan saya tengok handphone. Orang berdiri kan sini kan, tengok handphone kan. Tengok handphone gini. Dia ingat saya tengok handphone, dia datang. Saya tengah semayang. Assalamualaikum Ustaz. Waktu tu saya tak boleh jawab. Dan dia pun tak sunat di dalam. Saya sunat jawab dengan isyarat. Maksudnya isyarat. 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 Mana kau cakap? Kau cakap? Batal. Semayang. Waalaikumsalam. Batal semayang. Walaupun orang jarang berlaku lah kan. Orang kau tahu orang semayang. Mana orang Islam? Haji. Ni kita tengah semayang. Suami ni masuk. Assalamualaikum. Wah. Bini aku belajar ni. Bini dapat pahala. Suami tak dapat pahala sebab dia tak sunat beri salam orang semayang. Tapi bini dapat pahala sebab dia belajar. Ini bukannya ni. Ini good. Orang Jawa kata jempol. Sunat. Tak wajib. Tak jawab pun tak apa, diam. Sunat jawab salam dengan isyarat. Atau nanti lepas solat, jawab salam. Sunat lepas semayang nanti dia jawab. Kita tengah semayang satu masjid. Imam ni ada orang bagi pengumuman. Sebelum qamat ni saya nak bagi pengumuman. Kita tengah semayang ni. Lepas ni ada orang nak bagi nasi lemak. Lepas main subuh. Nanti boleh ambil kat luar. Dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi pada semua jemaah. Kita kat belakang. Boleh ke? Boleh. Atau nanti lepas semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Niatkan tuju pada orang yang benar boleh lah. Sunat. Waktu tu tak wajib. Sebab kita tengah semayang diri. Tapi sunat. Okay. Tidak sunat beri salam. Malah makruh. Sunat ni. Tak sunat ni selalunya pada hukum dia dikatakan makruh. Kita selalu kat sini. Tidak sunat beri salam. Malah makruh. Malah ni apa? Apa perkataan lain malah? Tidak sunat beri salam. Malahan makruh. Apa malahan cakap? Beri salam atas orang yang mendengar khatib baca khutbah. Atas orang yang tengah dengar khatib baca khutbah. Tapi jawab salam itu wajib. Sekejap. Atas orang yang tengah
baca khutbah. Tengah dengar. Dia ni tu tengah dengar khatib baca khutbah. Termasuklah dulu ustaz kata dia tengah ceramah. Dia tengah dengar orang ceramah. Macam ni lah kita masuk, ada orang masuk. Saya dah tengok ni, saya ngajar kat pejabat. Saya ganti ustaz. Dulu kat Salcom saya ganti ustaz. Ustaz tak datang. Saya ganti lah. Lepas tu saya ikut juga ni. Dia masuk bila mencorak tu Assalamualaikum. Dia tak faham, dia tak sunat lagi. Malah makruh. Makruh ni Allah tak suka. Allah tak suka. Tapi jawab salam dia mesti jawab. Jadi ramai-ramai ni seorang jawab Waalaikumsalam. Okey dah. Kalau seorang pun tak jawab, dosa. Walaupun salam diberi itu makruh. Lepas tu kalau dah datang lambat, duduk diam-diam. Jangan datang kau pergi salam, peluk cium perempuan ni gini gitu. Habis kau salam semua orang. Nanti balik ni salam. Ni yang kacau orang nak menyalin, orang nak faham kau pergi salam cium pipi apa cium pipi. Orang perempuan suka gitu. Habis dia langgar dengan orang semua. Dah datang lambat, imbab. Dia program ni. Lagi? Tidak tunat. Lagi. Tidak sunat. Lagi. Beri salam. Kalau nak kita kata apa tau? Atas orang tengah berak kencing. Saya nak tulis lebih hati pula. Tidak sunat beri salam atas orang cakap apa buang air cakap berak kencing kan. Kitab dia cakap terang je. Atas orang tengah buang air dan istinja, kan cebok. Maka jawab salam ketika itu makruh. Makruh kalau dia ni berak kencing kat sungai. Kalau dalam tandas, haram pula, tak salam. Kalau tepi sungai, orang dulu kan tepi sungai. Orang dulu memang tandas. Tahun 30-an, 20-an, tahun 1800. Dia berak kat hutan-hutan kan. Tak tahulah zaman macam mana kalau ada. Itulah mungkin nak kena buang daun dia ke sikit. Lagi. Tiada sunat beri salam. Tiada sunat beri salam. Sambung. Kopi ni tulis ni balik bawah ni. Orang yang tengah makan. Orang tengah makan, minum. Yakni macam mana keadaan? Jika makanannya ada dalam mulut. Maka tidak wajib. Ya. Jawab. Salam. Kita datang ke Nuri, jumpa kawan. Kawan tengah mengunyah.
Cendol. Kan kahwin kan ada orang gerai-gerai cendol kan. Tak pandang kecil manis, 2 mangkuk dia belasah. Dia tengah ngunyah. Waktu tu tak sunat beri salam. Kenapa? Dia tengah makannya dalam mulut dia. Kalau dia tengah sembang, dia tengah makan, dia tak ngunyah sembang. Waktu tu boleh beri salam. Sebab makanan tak ada dalam mulut dia. Maknanya makan dalam mulut dia tengah ngunyah tengah minum. Ada tu orang tengah minum tepuk belakang. Assalamualaikum. Terbelahak orang sedap, bodoh sangat. Kena macam-macam sedap, meninggal pula dah. Lepas tu, kalau makanan, minuman dalam mulut, waktu tu dia kata tidak sunat. Kalau kita datang tengah sembang, yakni jika ada kait lah. Ada kait ni mana ada keadaan dia. Sunat kita beri salam atas orang dalam masa makan minum jika tidak ada makanan mulut. Tulisnya senang. Jika waktu itu tiada makanan, minuman dalam mulut, maka sunat beri salam. Dia ada beberapa keadaan lah. Jadi nak tahu sunat, tengok ada makanan dalam mulut. Tengah ngunyah. Haram beri salam pada orang kafir. Haram beri salam pada orang kafir. Kalau kita tak tahu dia ni kafir ke Islam. Patut orang Islam ni dia kena ada syiar. Orang perempuan ni boleh nampak syiar dia pakai tudung. Orang lelaki. Betul tak? Saya pergi Netherlands, Belanda kan. Masa tu orang bas ni dia nak pergi ada satu rumah orang Melayu. Nak ambil makanan. Dia pack makanan ni 30 bungkus lah. Dalam bas tu 30 orang. Jadi bas ni call situ. Anak dia kata jom lah duduk bawah. Ramai orang duduk bawah. Depan ni mesti dekat sedum ni. Jadi kita duduklah dekat tu. Belakang ni ada jalan basikal. Diorang jalan laju-laju. Waktu tu temperature 2 darjah Celsius, 3 darjah tapi tak lagi lah. Turun pun sejuk. Dekat lambat dah sejuk, turun sejuk. Sajalah turun nak ambil angin kan. Orang lalu basikal belakang saya ni, ramai yang bersalam dengan saya. Pakai kopiah, pakai seban. Pakai kopiah, pakai jin. Tu jin. Bukan setan tu. Keluar jin. Pakai seluar kain biasa ni, beku rasa kaki. Kalau pakai seluar biasa ni, kena pakai inner atau inner tak? Dia ada seluar tebal kat dalam tu. Namanya orang-orang yang sejuk dia pakai. Adalah pakai jaket. Saya, anak saya saja buat senaman. Anak saya kopiah. Orang belakang ni, Assalamualaikum. Rupanya ramai orang Islam. Terutama orang kulit hitam ni. Mungkin orang Afrika ke, orang Arab ke, orang Pakistan kan. Kenapa dia bersalam? Kenapa dia pakai kopiah? Kalau dia pakai kopiah, dia pakai salam. Sebab dia pun tak tahu. Maksudnya kalau negara ni, kita tak tahu dia ni Islam ke tidak. Saya lah bersalam. Takut dia ni kafir. Haram beri salam pada orang kafir. Beri salam ni maksudnya apa? Kita doakan sejahtera dia. Walaupun dia kata, walaupun dengan angkat tangan.
Angkat tangan ni beri isyarat salam. Pada niat, beri isyarat, beri salam. Dosa. Dan haram jawab salamnya. Ada orang-orang bukan Islam ni pandai beri salam tau. Saya dulu ada satu penjual kain ni dekat Penanga Hostel tu. Dia jumpa saya, Assalamualaikum, dia kata. Tak tahulah dia ni campur orang Melayu kan. Jangan jawab. Haram. Jawab, dosa. Jawab, dosa. Angguk tak apa, jangan niat angguk tu jawab salam. Jangan niat angguk ni jawab salam isyarat. Ni angguk jumpa dia je. Nak angguk tu niat, ni bukan aku jawab salam ni. Gitu. Kan jadi kan? Orang tak mayang kan? Ni kalau dia niat jawab salam, isyarat dia dapat pahala lah. Ni kalau angguk, jangan niat jawab salam. Jangan niat. Ni kadang-kadang kawan-kawan orang Islam yang orang Islam boleh faham. Dan haram juga beri salam pada hantu setan. Seperti yang dibuat, dan kita kata, oleh bomo-bomo. Ada orang buat, dia lalu kat pokok, dia kata apa? Assalamualaikum penunggu pokok, Tok Cucu nak tumpang lalu. Orang dulu-dulu ada buat lah. Penunggu pokok ni tak hantu syaitan jiwa tak apa. Tak syaitan apa, penunggu pokok tak hantu apa, dia beri salam. Lepas tu dia mengaku, cucu, dia mengaku cucu syaitan. Cucu nak tumpang lalu. Orang dulu-dulu lah buat katanya, kita sekarang tak ada buat dah. Tak faham. Okey, lagi. Lagi apa? Lagi apa? Lagi. Tak habis gini. Oi, banyaknya masalah salam ni. Kalau tak belajar ni tak reti. Wajib jawab salam khatib. Khatib ni orang baca khutbah, orang ceramah dengan segera. Dan kuat sampai ia boleh dengar. Saya kan, mengajar sini kan, saya habis salam, saya tak dengar orang jawab. Kita jawab sikit, itu. Jika tidak berdosa tiap orang yang mendengar salam tersebut. Boleh dengar apa? Boleh dengar orang yang bicara dalam tu.
Lagi. Sunat beri salam kepada orang yang tuli. Orang tuli orang apa ni? Kak. Dengan lafaz ucapan lah. Serta angkat tangan. Jangan angkat tangan. Lalu macam mana ni? Kalau pekat macam ni. Kita nak cakap walaupun tak dengar. Sebab kita nak cakap walaupun tak dengar sebab kita doakan dia. Tak kisah ada pekat kan. Kita pekat tu Allah cipta begitu. Assalamualaikum. Lepas tu bagi syarat. Macam mana syarat? Apa-apa lah. Assalamualaikum. Itu agaknya kot. Tak belajar. Dia ada tau, ada dua faham lah untuk dalam. Kadang-kadang dia tengok video kita. Assalamualaikum. Ada tahulah. Dia tahu kalau budak belajar yang tahu. Kena jangan buat kesalahan. Kan dia baca benda makcik mengapik ni. Assalamualaikum. Sunat kita lafaz serta isyarat tangan. Assalamualaikum. Ini isyarat tangan lah, isyarat tangan. Tapi ada setengah budak-budak, dia baca bibir kita. Dia pandai baca bibir kita. Tengok bibir kita tahu. Dia bersalam. Dia mungkin dia jawab cara dia lah. Maka tiada dapat sunat jika tidak disertai dengan isyarat. Kita tahu ni, kita datang ni anak-anak pekak, anak-anak OKU pekak. Kita datang nak bagi bantuan, bagi apa-apa kan. Kita kata Assalamualaikum, tak dapat kepala. Kena dengan tangan. Mungkin buat macam ni, Assalamualaikum. Jadi isyarat tu membuatkan pahala. Isyarat tu lah membuatkan pahala. Salam tu ucapan ni kalau tanpa isyarat tak ada pahala. Kenapa? Dia tak dengar. Ni kitab ni dia rapi di situ tau. Dan berdosa. Jawab salam orang tuli dengan lafaz sahaja tanpa isyarat. Kalau dia buat jumpa kita, dia buat sesuatu kan. Lepas tu cikgu dia kata, Kak, dia beri salam tu. Kan. Cikgu dia pandai lah. Kita cakap Waalaikumsalam tanpa apa-apa syarat. Dosa kita. Kenapa? Kita wajib jawab salam. Tapi sebab dia tuli, kita wajib tunjuk isyarat. Waalaikumsalam. Tak kisahlah apa-apa syarat dah. Sebab dia tahulah kita jawab. Sebab dia dah tunjuk tu. Cikgu dia kata, tak, dia beri salam tu. Ada orang beritahu kita, dia beri salam tu. Kadang-kadang ada anak buah kan. Ada anak-anak saudara. Kita tak tahulah hidup ni macam-macam. Ujian-ujian dia orang pergi kat dia. Tak nampak. Sunat membesarkan orang tak nampak. Ngajar orang tua gini je. Jadi kalau beri salam orang pekak sunat dengan isyarat. Mulut cakap, doakan dia. Kalau dia buat isyarat, dia jumpa kita, dia buat isyarat. Kita tahu ini beri salam ni. Sunat kita kena jawab.
Tapi mesti cakap dan beri isyarat. Sebab ni mata dia nampak. Berdosa jawab salam orang tuli dengan lafaz. Sahaja. Tanpa isyarat. Ditegah beri salam. Ditegah beri salam. Macam orang Yahudi. Macam orang Yahudi. Ditegah beri salam. Macam orang Yahudi. Nanti dia tunjuk macam mana. Belajar ni nak kena rajin sikit lah, salin kan. Allah dengan rahmat dia bagi kita pahala atas gerakan-gerakan tangan kita ni. Bagi kita pahala. Salin je lah, jangan risau. Setiap huruf ni ada pahala dia. Menyalin ilmu-ilmu yang bermanfaat. Iaitu isyarat tunjuk jari. Jumpa macam ni, tunjuk jari. Jari ni ke, jari ni ke, tunjuk jari. Ini orang-orang Yahudi bersalam. Jadi apa? Tunjuk jari telunjuk. Rupanya orang Yahudi kata dia macam ni. Lalu je orang. Ini orang Yahudi bersalam. Tunjuk jari telunjuk. Tunjuk jari telunjuk. Atau salam orang Nasrani. Ni orang kafir lagu ni. Macam mana dia bersalam? Angkat isyarat dengan tapak tangan. Angkat isyarat, beri isyarat dengan tapak tangan. Ini. Tetapi tiada ditegah. Beri salam semata-mata. Beri salam mata dengan tangan, bukan isyarat dengan jari. Bukan isyarat dengan jari, dengan lain, cara lain. Isyarat dengan jari. Atau dengan tapak tangan. Jadi jika orang tuli ni, jangan tunjuk macam ni. Jangan tunjuk macam ni. Tu Nabi dah bagi.
Okey, nanti kita sambung. Rasanya lagi 1 jam habis. Lagi 1 jam nanti habis. Kita baca Paku Iman lagi 1 jam. InsyaAllah. Nak tanya apa? Ucap salam ni tak boleh macam ni. Tak boleh macam ni. Tapi kalau dengan lain boleh. Macam ni. Boleh. Tak boleh angkat tangan. Dia kata sini apa tadi? Beri salam semata-mata dengan angkat tangan, bukan isyarat dengan jari. Semata-mata dengan angkat tangan, bukan isyarat dengan jari atau bukan dengan tapak tangan. Bukan dengan tapak tangan, dia angkat itu je. Bukan tapak tangan. Tidak tegak. Maknanya kalau nak jawab salam ke apa, jangan Waalaikumsalam, jangan pakai gini. Waalaikumsalam, jangan pakai gini. Boleh dengan challenge tak apa? Waalaikumsalam, Assalamualaikum dengan isyarat kepala. Dalam salat tu, jangan tunjuk gini. Angkat je. Angkat itu je. Saya tapak tangan. Saya guna tapak tangan. Angkat je. Ini luar solat. Dalam solat lain. Dalam solat tak apa, angkat je. Angkat je. Dalam solat tak apa, angkat je. Luar solat tak boleh. Maknanya, tadi yang kita bagi isyarat dekat orang tuli tu, jangan buat macam ni. Orang tuli tu, Assalamualaikum, jangan buat macam ni. Dah jangan buat macam ni. Buat cara lain tak apa. Faham? Buat apa? Ambil gambar. Macam-macam. Apa? Apa dia jampi je pun. Cucu saya ambil gambar macam ni. Macam ni. Bukan kalau rock macam ni. Saya kata, apa ni? Spiderman. Spiderman kan macam ni tangan dia kan. Dia keluar benang-benang kan. Dia gini tu, dia kalimat tauhid. Kalimat tauhid begini. Memang eloknya beginilah. Tapi kalau tak angkat tangan pun tak apa kot. Kenapa mesti nak kena angkat tangan ni? Selalunya begini lah. P ni tak tahu lah. Lambang kat mana ke apa dia tak tahu lah. Tapi makcik-makcik dia jangan buat macam ni. Budak-budak. Budak kalau letak kamera je, mesti ni. Dia jadi kecil tau. Saya tengok situ dia mana. Jangan buat macam ni Ni apa tau. Ini kata rock tu kan. Ini bukan setan tau. Ni gua ni. Lepas tu rock and roll ni dia lama gitu. Jangan buat lama-lama tak payah. Nak angkat tangan pun tak apa, nak apa, jangan buat benda-benda tak elok lah. Very good. Ini mini love ni. Ni saya tak tahu benda ni. Siapa punya asal usul tapi orang kita ramai ikut. Kalau macam ni kan, dia nampak macam salik, kau ada tahu? Tak elok lah buat. Elok senyum je lah ambil gambar. Tak. Nak tunjuk tangan tak apa. Dia ada sesi freestyle. Punya tak tahan tu. InsyaAllah sambung Tak habis lagi ni. Sambung nanti minggu depan. Datanglah belajar. Biar belajar habis. Okey, ini semua kita cakap lalu kita nak sebut nama pasangan, nak sebut nama anak-anak kita